Baru-baru ini wanita berniqab yang dikenali sebagai Maizila berkongsi beberapa foto mesra di dalam kereta meluahkan rasa syukur dan rindu terhadap pelakon Azlan Komeng menerusi satu hantaran di media sosial yang tular. Perkongsian tersebut mengundang pelbagai reaksi termasuk dakwaan bahawa Maizila merupakan bakal madu kepada usahawan Nur Nilam Ortiz. Menerusi ruang komen media sosial, Maizila telah dibanjiri kritikan warganet yang menganggap wanita itu sebagai punca keretakan rumah tangga Nilam. Tidak kurang juga ada yang seakan tidak percaya dan menyatakan wanita berkenaan merupakan isteri Azlan Komeng sendiri. Sebelum ini, Nilam mendedahkan bahawa suaminya akan berkahwin satu lagi dan dia sudah pun bertemu dengan bakal madunya. Dalam hantaran berasingan, Nilam turut berkongsi keberadaannya di Mahkamah Rendah Syariah Hulu Langat. Menerusi video tersebut, dia memakai jubah dan tudung hitam seolah-olah memberi petunjuk dirinya memilih untuk menjaga hati sendiri. Untuk makluman, Azlan dan Nilam berkahwin pada 22 Januari 2022. Bagaimanapun, Azlan Komeng masih sayang dan tidak akan melepaskan isteri tercinta Nur Nilam Ortiz. Selepas timbul dakwaan, kononnya mereka bakal berpisah kerana kehadiran orang ketiga. Lebih mengejutkan, Nilam pernah memuat naik video menunjukkan Azlan sedang berbual dengan seorang individu yang dikatakan bakal madunya. Namun, Azlan tampil menafikan bahawa isu itu sengaja dimainkan demi meraih perhatian netizen. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, semoga permasalahan yang berlaku antara Azlan Komeng dan pasangan dapat diselesaikan secara baik dan terus berkarier dalam industri seni.